Nanti saya dah buat Galvanium Meridian, Bladder Meridian, dan juga detox. Itu detox tadi. Jangan kau. Yang kejung tarik buat celah tu. Nak kenapa? Tangan kenapa? Okey. So saya urut bahu. Tak macam ringgi tu. Dia tarik kan? Pasal dia tarik. Lekuk tu cantik lagi. Lekuk bahu tu cantik. Lekuk bahu cantik. Tapi bahu lelaki ni tak balance sikit ni. Boleh eh? Dia punya bahu ni macam tak balance. Sampai dia tangan tak? Ini saya tengah buat urutan bioenergetic meridian massage. Ni urutan untuk sakit bahu. Urutan bahagian bahu. Baik, kembali lagi. Dia tadi eh? Oh, bukan apa. Luar kawan eh? Nanti kita cari kat Singapura ada tak urut macam ni? Okey. Hai. Okey, angkat tangan macam Superman nak terbang. Ke atas, ke atas saya, atas saya. Ke depan, angkat tinggi. Macam nak jawab soalan, macam kecil-kecil dulu. Satu tangan, dua tangan. Ini kita detox. Hai. Bukan main-main punya. Ini bukan relaxing massage. Relaxing. Boleh kalau saya nak buat relaxing. Saya kurangkanlah kadar dia. Tapi ini memang kita nak tembuskan sumbatan-sumbatan yang ada. Sampai jari tangan tak? Rasa apa? Bersemut. Tak bersemut tangan tak? Bersemut tu maknanya sumbat. Tapi tak tahu. Dia bersemut dia kalau dah tak sumbat tu dia rasa karen. Kalau bersemut tu macam kebas dia. Kalau lagi teruk sumbatan dia rasa mencucuk. Kalau lagi teruk dia rasa pedih menghiris. Apa yang tersumbat? Urat saraf. Aliran darah. Tak lancar. Okey, dia sejuk tangan. Betul? Jadi saya tak sejuk. Sejuk tangan. Boleh. Saya sejuk. Nak tahu tangan kita sejuk ke tak? Blood